Tapi problem hari ini universiti kita remain macam mana kita dulu. Saya cuba nak reform sebuah universiti yang pernah saya pimpin dahulu. Tidak mudah. Tetapi saya katakan, we cannot go for retreat anymore. Is a reform needed. Pendidikan tinggi harus direform. Kita kena betul-betul bedah dan kita bangunkan satu sistem pendidikan baru yang in line with the industry. Ini kadang-kala program-program ditawarkan, program-program yang ini overqualified, underpaid. Dan kita at the end of the day keep on telling our kids, you have a degree in economics, tapi you kena pergi ambil sijil ni. You kena pergi ambil this professional course. What is this? Google hari ni tak hire dah orang ada degree because degrees become irrelevant. University can become irrelevant kalau kita remain macam ni. Itu saya kata total reform in higher education highly needed today. So kita boleh buat macam mana? Sebenarnya banyak dasar boleh buat. All the big corporation, contoh Osram. Osram must be partner with one of the public university in the country. Osram must establish one center of excellence di mana? USM, Unisham, di mana? Contoh for example. Our professor must attach with all these big corporation. Dia punya, katakanlah outside during dia punya teaching period, dia kena pergi ke syarikat-syarikat ni. Contoh dia, kita belajar bulan 7 habis kelas, so bulan 8, bulan 9 dia kena masuk dalam industri. Attachment dengan Osram, attachment dengan Intel, attachment dengan Infineon, attachment dengan ATNS. Ini perlu dilakukan dan hari ini benda ni tidak dilakukan secara national project. Tidak dilakukan. Hanya kalau ada connection kawan-kawan mungkin dibuat. Dalam konteks TVET juga sama. Hari ini kita dah tahu dah anak-anak kita kalau dia lepas standard 6, dia masuk form 1, if we don't do anything, by form 3, form 4, dia totally gone. Tak boleh nak tarik balik dah hilang dah. So ini satu lagi isu yang perlu dilihat. Kalau kita nak ambil contoh, kita tengok some of these trainings atau TVET center, kita boleh lihat tuan-tuan tak ada kadang-kala students berlaku. Kita dapat gambaran dan maklumat. Tak nak mention institusi mana. Sebetulnya di sinilah kita boleh lihat kerajaan baru ni ada sebut tentang idea nak buat PLKN balik. Sebenarnya PLKN ni tak perlu dalam konteks terasing. PLKN, masukkan dia orang dalam ILP, masukkan dia dalam AKBN, masukkan dia dalam Akademi Binaan Malaysia, masukkan dia, tapi dekat sana ada regimented program. Bangun pukul 5, kawat dulu, solat, lepas tu training, apa semua baru masuk dalam dia punya makmal, dalam dia punya bengkel. Itu lebih bermanfaat. 6 bulan, I believe they can become a better person. This can be done. Jadi reform ini kita boleh buat daripada hari ini kita lihat, especially kita orang Melayu, anak-anak kita, dia banyak yang tersasar dan terjebak dalam perkara-perkara yang kurang sihat.